Fadu cakap apa benda ni. Lepas tu Zaid, we are sorry, we don't need you anymore. Nyanyi, wah macam lu hidup aku ni. Bos cakap ni. Bos restoran. Cakap, kita orang tak nak pakai dah Zaid. Cakap apa, what's the reason was? There's no reason. You have to baca je all the files. Buka-buka, tahniah anda ke Akademi Matasya. Lambat dah. Sorang lepas tu kamera semua dah tahu. Tiba-tiba semua tiba. Itu masa tu cuak apa benda ni? Lepas tu je Tahniah Zaid. Masa tu Jimmy tak silap, Jimmy Shanley kot. Kan? Dia punya untuk diary punya ni apa, untuk host untuk audition AF kan. Sudah beritahu Zaid, tahniah Zaid. Macam mana perasaan? Cakap happy lah semua. Masa tu seronok lah. Okay, dah habis cut. Dah habis je. Alhamdulillah. Lepas tu tiba-tiba one of the, tak tahulah, producer orang Astro datang lah, wakil lah. Kata Zaid, Zaid jumpa sekejap, lepak sekejap. Okay, tahniah Zaid masuk AF. Alhamdulillah tu memang impian saya dengan mak saya ni. Mak saya suruh. Okay, sebenarnya Zaid, sebenarnya aku cakap, benda ni sebenarnya kita dah ada 12 peserta. Zaid ni backup je. Aish. Iya. Uish. Pandai dia main emosi aku dalam satu hari tu. Emosi aku naik turun.